Iaitulah pada muka surat 28, "I'lam, ketahui olehmu bahawasanya dalil baharu segala jirim itu terhenti atas mengisbatkan ada yang lebih, suatu yang lebih atas segala jirim, iaitulah segala arad." Nah, ini sambungan kita pada muka surat 29. Dua baris daripada atas yang ujung sekali. Dan bermula, situ ada. Dan bermula dalil baharu segala arad itu. Ini dia banyak kupaskan semula daripada yang sebelum ini ya. Pada yang alam tu. Masih lagi bicarakan tentang maqal bersab'ah. Dan bermula dalil baharu segala arad. Ini sebenarnya apa benda cerita maqal bersab'ah. Kita dah katakan tentang apa dia, mengisbatkan kewujudan Tuhan, kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, mengisbatkan adanya Sang Pencipta, merujuk kepada alam ini baharu. Itu kunci dia. Alam ini baharu, kalau alam ini baharu sudah pastilah ada yang membaharukan dia. Ulang sekali lagi, yang dimaksudkan dengan membaharukan itu merujuk kepada dijadikan. Jadi Allah Ta'ala menjadikan akan alam ini. Sebab hudus itu jelas ada selepas daripada tiada. Kalau alam ini baharu, sudah pastilah ada sesuatu yang membaharukan alam ini. Jadi kata kuncinya ialah alam ini baharu. Itu sebagai dalil atas pengisbatan kewujudan Allah. Baiklah, kemudian dibawakan pula, bila kita mengatakan alam ini baharu, maka terhenti dengan maksud perlu dalil yang membawa kepada petunjuk bahawasanya alam ini baharu. Apakah buktinya? Buktinya iaitulah alam ini baharu kerana alam itu merupakan jirim-jirim yang melazimkan arad yang baharu, yang membawa kepada jirim juga baharu. Dengan makna yang lainnya, jirim itu baharu, buktinya ialah hudusul a'rad, baharunya segala sifat-sifat atau arad. Jadi bila sifat itu baharu, sifat bagi jirim baharu, maka sudah pastilah jirim juga baharu. Jadinya bila kita katakan pembuktian paling besar sekali terhadap alam ini baharu ialah sifat-sifat bagi alam ini baharu. Jadinya sifat bagi alam ini baharu ini perlu kita lihat dengan teliti, kerana pada ucapan ini mendapat kritikan-kritikan yang mana kritikan tersebut nak merobohkan pendalilan terhadap wujudnya Tuhan. Jadi kita katakan Tuhan itu ada. Golongan falsafah mengatakan tak. Alam ini qadim. Sebagian dari mereka menafikan akan adanya Tuhan. Lalu kita katakan bukti bagi alam ini bukti adanya Tuhan ialah alam ini baharu. Bukti bagi alam ini baharu ialah sifat-sifat bagi alam itu baharu. Jadi sifat-sifat bagi alam itu baharu dikritik agar dirobohkan oleh golongan-golongan falsafah. Lalu ini dinamakan sebagai iskal-iskal, syubhah-syubhah yang dikemukakan. Apakah tujuannya? Untuk menafikan akan kewujudan Tuhan. Lalu iskal-iskal ini dijawab oleh para ulama-ulama. Jadi iskal ini dijawab dengan usul-usul yang 7. Itu dinamakan sebagai maqalib sab'ah.
tuntutan yang 7 ataupun usul yang 7, asas taksi yang 7. Sebagian daripada ilmuwan memberikan 7 tuntutan ini, 7 asas ini ataupun usul ini, teras ini. Dia kata apa dia? Zida maqama man taqala makamuna man fakka la ada maqadiman la hana. Itu dibawakan syair dia. Itu 7. Pertama sekalinya kita dah bicarakan sebelum ini, iaitulah bahawasanya alam ini bukan semata-mata jirim. Bahkan alam ini adanya suatu tambahan, iaitulah dinamakan sebagai arad, dinamakan sebagai sifat. Kita dah bincangkan sebelum ini. Baiklah. Dan bermula dalil baharu segala arad itu terhenti atas membatalkan berdiri arad sendirinya. Ini yang kedua, ya. Kita katakan mustahil ataupun terbatal berdiri arad dengan dirinya sendiri. Arad ataupun sifat yang tidak berhajat kepada mausuf, tidak berhajat kepada zat. Ini satu. Kita menafikan bahawasanya sifat itu boleh ada kesendirian dia tanpa ianya ada zat. Tak boleh. Lalu kita katakan perkara itu perkara yang batil. Kemudian, dan membatalkan berpindah ia i'rad daripada tempatnya kepada tempat yang lain. Lalu kita katakan batil juga. Tak boleh juga, mustahil juga. Sifat itu berpindah rendah daripada satu tempat, satu zat kepada zat yang lain. Yang kedua. Dan yang ketiga ni. Kemudian, dan membatalkan tersembunyinya. Lalu kita katakan, ini semua akan dibincangkan nanti. Tak boleh juga ataupun mustahil juga kita katakan sifat itu dia ada tapi tersembunyi. Contoh, abang ni dah tua dah bang, dah berkedut dah tak licin dah. Tak, kita kata ada licin tu ada tapi dia tersembunyi. Dia tersembunyi dalam diri kita, memang ada tua memang ada juga, tapi ada juga muda tu tersembunyi. Jadinya pada diri kita ini adanya muda, adanya tu tua. Ini perkara mustahil. Jadi kita katakan mustahil sifat itu dia ada dan tersembunyi. Tak boleh. Sebab apa ni? Kita bawa apa ni? Inilah syubhat-syubhat yang keluar nanti. Kita senaraikan dahulu. Dan membatalkan keadaan yang qadim itu binasa. Jadi batil juga sesuatu yang kalau kita katakan qadim tapi ianya binasa. Sebab apa? Kalau kita katakan qadim, iaitulah ianya sesuatu yang wajib berwujud. Kewujudannya adalah wajib. Tiba-tiba binasa. Kalau macam tu dia kan wajib lah. Dia perkara yang harus. Bila kita katakan harus, ingkar, menerima tiada. Sedangkan yang wajib itu ialah mesti ada saja. Lalu kita katakan mustahil qadim itu, satu yang qadim itu, yang qidam itu boleh binasa. Dan bermula
Jalan yang demikian itu bahawasanya, ni matalib sab'ah ni, kita bawakan penafian-penafian ni semua ni. Seteru kita, orang kafir, itulah golongan-golongan mulhid, golongan falasifah, barangkali menegahkan ataupun menafikan, tidak menerima bahawasanya segala aurat itu berubah-ubah daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Jadi kita bawakan pembatalan-pembatalan ini kerana kemungkinan bahkan ada sebahagian daripada falasifah nak menafikan bahawasanya aurat sifat-sifat itu baru, berubah daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada. Maka bermula gerak, kemudian daripada diam itu seumpamanya tiada ia makdum, tetapi adalah ia maujud dahulu daripada demikian itu. Lalu mereka mengatakan sifat tu dah ada lama dah. Seperti gerak dan diam. Ada tak gerak tu dah ada lama? Diam tu juga dah ada lama. Bukan tak ada, dah ada. Kalau macam tu mereka katakan, maka kita tanya bagi persoalan, kita soalkan. Apa adakah ia berdiri sendirinya ketika itu atau ia berpindah daripada tempatnya? Okey, baiklah. Kalau kata gerak tu, gerak batu tu dah ada lama dah. Ini sekarang ada ni, dia baru ada tu, bukan baru ada, tak ada, dah ada lama dah gerak batu tu. Jadi kalau kita tanya kepada mereka balik, kalau macam tu, kalau kau kata bahawasanya gerak itu dah qadim dah, dia bukan baharu, kita tanya dia, adakah ia sifat gerak itu berdiri sendirinya ketika itu atau ia berpindah daripada tempatnya? Jadi sebelum dia ada kat batu ni, gerak tu dia berdiri sendiri. Ni batu gerak, batu ni gerak tu dia berdiri sendiri. Dia batu kat sini. Bila dia dekat kat batu tu, baru batu tu gerak. Adakah dia berdiri sendiri ketika itu atau ia berpindah daripada tempatnya bagi tempat yang lain? Ataupun gerak tu ada pada jisim lain. Dia lompat. Sifat gerak tu lompat pada batu ni, barulah batu tu bergerak. Maknanya gerak tu dah lama dah. Ataupun gerak tu, kita tanya dia, sebelum ni tak nampak dia bergerak, sekarang baru bergerak. Maknanya macam mana? Ataupun gerak itu, kita tanya dia, ia tersembunyi daripada tempatnya. Kumun namanya, sembunyi. Ada dah gerak tu kat dalam diri batu tu, cuma dia tak terzahir saja. Yang zahir sekarang ni ialah sukun, diam. Dan sebagaimana saya kata tadi lah, memang muka aku tua, tapi aku muda tersembunyi. Sifat gerak batu tu ada dalam batu tu, dia tak zahirkan saja. Jadi kita tanya dia, adakah ia tersembunyi? Maka jika ada yang pertama, kalaulah yang pertama, iaitulah gerak batu itu, sifat gerak itu dia berdiri sendiri, nescaya lazim berdiri aurat dengan sendirinya, maka iaitu batil. Kalau dia katakan sifat gerak itu berdiri sendiri, tak ada di mana-mana dengan kesendirian dia, dia merayau tempat lain apa semua, berdiri sendiri. Tapi kita katakan itu perkara yang mustahil. Mana boleh sifat boleh berdiri sendiri? Bila sifat mesti ada pada mausuf. Sifat itu dia bergerak dengan sebab geraknya mausuf. Sifat itu bergerak dengan sebab zat itu bergerak. Hijaunya, dia hijau itu tak bergerak, tapi dia bergerak mengikut zat. Dia tidak mengambil ruang warna tu.
Dia tak mengambil ruang. Tapi dia mengambil ruang dengan sebab zat itu mengambil ruang. Dia konsep dia mengikut. Kalau orang kata sifat gerak batu tu sebelum ni dia bergayung sendiri, dia lepak tempat lain. Tiba-tiba gerak batu nak bergerak, barulah sifat gerak tu datang pada batu. Maknanya dia berdiri sendiri sebelum ini. Dia ada kesendirian dia. Ini perkara yang batil, mustahil. Dan jika ada yang keduanya, kalaulah kau katakan tadi bahawasanya dia berpindah daripada satu tempat, satu jisim, satu zat kepada zat batu itu pula. Bila dia lompat daripada kayu tadi, kayu itu mula sifat gerak daripada kayu, kemudian sifat gerak itu lompat pada batu tu, dah macam virus pula. Jadi pembahasan tu, adakah virusnya jirim jisim tu? Maka demikian juga batil. Kalau kau cakap sifat itu dia berpindah, juga kita katakan ini perkara yang mustahil, perkara yang batil. Kenapa? Kerana bahawasanya lazim berdiri arat sendirinya ketika ia arat tadi berpindah. Kalau kau kata ini kayu, oh dah kalau kau kata arat, air ni arat dah. Kalau kau kata arat itu dia berpindah. Kalau mereka katakan tak, kami berpegang bahawasanya arat dia tak boleh berdiri sendiri, tapi sebelum ni dia ada tempat lain. Dia berpindah daripada tempat kayu kepada batu. Lalu kita katakan ketika dia nak berpindah itu, maka akan ada suatu ketika dia kesendirian tanpa ada zat. Maknanya dia sendiri dia sebelum berpaling masuk ke dalam batu. Jadi berdiri sendiri batu itu merupakan perkara yang mustahil. Pengaban. Apa maksudnya? Kita katakan ni hijau ni. Hijau ni masuk sini yang ni. Kita kata ni satu juzuk, ni satu juzuk. Satu juzuk kan? Ni satu juzuk, bukannya ni berjuzuk. Kita katakan ni satu jauhar. Ni satu jauhar. Ini hijau satu jauhar. Atom. Apa benda? Partikel yang paling halus ni. Ni hijau ni, ketika dia nak berpindah kepada yang ini, jirim ini, dia mesti angkat kaki dulu. Selagi kau tak angkat kaki, selagi tu kau tak akan bergerak, betul? Jadi sebelum dia nak berpindah kepada tempat sebelah ni, dia mesti lepas dulu. Dia mesti terlepas, lekang dulu. Dia terangkat dulu. Masa terangkat dia sebelum nak pindah ke sini, maknanya ketika itu kesendirian sifat hijau tanpa mausuf, tanpa zat. Nampak tak? Jadi kalau orang kata sebelum ini hijau itu berada pada yang lain, tiba-tiba dia datang pada tempat ini, atau kamu katakan hijau ini boleh berpindah kepada yang ini, berarti hijau ini dia boleh kesendirian. Ketika bila? Ketika dia nak melangkah, ketika nak berpindah. Kalau nak pindah tu mesti angkat kaki dulu. Masuk kereta, budak-budak kita marah. Nak masuk kereta tapi tak angkat kaki, sampai bila kita boleh masuk kereta? Angkat kaki dulu, angkat kaki. Masuk. Angkat kaki itu artinya terangkat, terapung kaki itu, kesendirian. Ibarat itu. Ketika hijau tu nak pindah, masa dia terangkat nak pergi ke sini, itu kesendirian. Warna, arat, tanpa ada zat, tanpa ada mausuf. Ini perkara yang mustahil. Itu kalau kamu mengatakan bahawasanya gerak itu sebelum ini tempat lain tapi dia berpindah. Mustahil juga. Kenapa? Kerana membawa kepada berdiri arat dengan sendirinya. Ini perkara mustahil. Atau ia tersembunyi pada tempatnya. Mana dah awal ni?
Dan jika ada yang ketiganya, itulah dakwaan mengatakan bahawasanya arak tu ada tapi dia tersembunyi. Nescaya lazim berhimpun dua yang berlawanan, maka iaitulah batil. Kalau engkau kata ni tua ke muda, muda ke tua, tak, aku ni tua tapi muda tu tersembunyi. Berarti pada diri yang sama ada dua sifat yang berlawan, saling lawan berlawan, saling lawan melawan. Jadi berhimpun dua yang didani ini, dua yang berlawanan ini ialah perkara yang mustahil. Kalau kau katakan panas, kalau kau katakan sejuk dalam masa yang sama, itu perkara yang berlawanan. Antara ada dan tiada juga berlawanan. Kalau ada, tak ada lah. Jadi berhimpun dua yang berlawanan ini adalah perkara mustahil. Jadi batu yang satu ni dia ni contoh kita katakan ni. Zat ni. Dia gerak dan diam, bersifat dengan gerak dengan sifat diam. Mereka mengatakan sekarang ni yang terzahir ni lah diam. Tapi sifat gerak ada dalam diri dia tersembunyi. Berarti satu zat punyai dua sifat yang berlawanan. Berhimpun dua yang berlawanan itu perkara yang mustahil. Lalu mustahil lah arat itu tersembunyi. Sifat tersembunyi tak boleh. Sebenarnya dia belum ada pun. Ini golongan-golongan ni nak menafikan bahawasanya sifat itu baru. Mereka nak mengatakan sifat itu dah lama. Cuma tersembunyi le. Cuma dia ada dalam tempat lain le. Cuma dia berdiri sendiri le. Itu helah-helah yang mereka kemukakan untuk menafikan bahawasanya sifat itu baru. Arat itu baru. Berkata ia, golongan-golongan yang mulhidah, orang kafir, golongan falasifah ini, kami terimalah yang demikian itu. Baiklah, salimna. Mereka kata kami terima. Tetapi mereka kata ni, tiada kami terima bahawasanya ia menunjukkan ia atas baharunya. Kami tak nafikan bahawasanya dia tidak berdiri sendiri. Kami juga tak nafikan kami juga tak nafikan perkara-perkara yang kamu sebut tadi. Baiklah, kami katakan dia tak tersembunyi, dia tak berpindah, dia tidak berdiri sendiri. Tapi itu semua bukanlah sebagai bukti, bukanlah menunjukkan bahawasanya sifat itu baru. Kerana muhtamal, keberangkalian diihtimalkan bahawa ada ia qadim, itu kemungkinan juga sifat gerak tu, contoh gerak batu tu dia qadim, dah ada sejak dahulu lagi, berubah-ubah daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Dia ada tapi dia berubah je lah, benda ni ada. Ada tiada ada penting kepada. Maka kita batalkan dengan bahawasanya yang qadim tiada binasa. Kalau kau cakap dah qadim, mana boleh binasa pula? Dah qadim lah. Qadim itu mestilah dia baqa, tak boleh dia binasa. Tiap-tiap yang qadim itu mesti baqa, dan tak semesti yang baqa itu qadim. Itu prinsipnya. Kenapa? Kerana bila kita kata qadim, itulah suatu yang kewajipan, wujud yang wajib. Bila wajib, maknanya tak akan ada ketiadaan. Tak akan ada ketiadaan. Tidak akan didatangi ketiadaan langsung. Kerana dia mesti ada. Jadi kalau dah qadim, mana boleh binasa? Mana boleh hilang? Jadi batillah kenyataan mereka. Dan bermula segala perkara ini dinamakan dia maqalib sab'ah. Namakan sebagai maqalib sab'ah. Imam Sanusi ada huraikan dalam Aqidah Ustariyah. Banyak perbahasan ni. Saya pun bawa ringkas dan laju-laju je. Maqalib, tuntutan yang 7, usul yang 7. Dan dengan mengetahui akan dia, mengetahui maqalib yang sab'ah ini, lepas mukallaf daripada segala pintu Jahannam yang 7. Itu dia punya simboliknya. Dia kata, siapa yang tahu ni maknanya terlepas daripada pintu Jahannam yang 7. Ini yang tadi dikritik oleh golongan Wahabi ni.
Minta dalil. Mana dalil? Tak ada dalil pun mengatakan mengetahui mafal yang 7 tadi boleh melindungkan seorang tertutup pintu neraka yang 7. Tanya kita. Tiada mengetahui akan dia melainkan segala orang yang telah tetap ia pada ilmunya. Bukan nak bawakan hadis, tidak. Bukanlah kita kata mesti begitu, tidak. Namun secara sebab musababnya seorang yang mengetahui tentang pendalilan mafalib yang 7 berarti dia mempunyai seorang pengetahuan yang ainul yakin terhadap wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan bertaklid. Dia bicara beriman kepada Allah Taala berdasarkan istidlal minda dia, akal dia. 24 jam dia memikirkan tentang ketuhanan, lalu secara yakinnya tentang pengisbatan Allah Taala. Bila dia mengisbatkan Allah Ta'ala bukan sekadar dalam minda, namun dalam penghayatan. Apabila dia ainul yakin membawa kepada ainul yakin. Bila dia dengan jiwa raga dia kata mesti ada pencipta. Kalau begitu, pencipta tersebut mestilah melihat, mendengar. Kalau begitu, berubahlah tingkah lakunya. Itu dia pakai sebagai konsep lazim-laziman tadi. Bila mengetahui yang 7 tadi menutup pintu 7 pintu neraka jahanam, itu sebenarnya bukan sekadar tahu dah tertutup pintu neraka. Berapa ramai profesor-profesor yang bukan Islam yang tahu tentang matalib sabah. Ini jangan lupa lah. Artinya bila kita berdalil tentang ketuhanan, bila kita memikirkan tentang ketuhanan membawa kepada penghayatan, maka tertutuplah neraka. Kerana lazim daripada perkara tersebut adanya daripada iman, Islam dan juga ihsan tu. Nak bagi tahu kat situ je. Bukan sekadar boleh tahu saja tiba-tiba pintu neraka tu tutup. Tak, bukan begitu. Cuba kata pengarang, tiada mengetahui akan dia melainkan segala orang yang telah tetap ia pada ilmu. Betul-betul yang tahakkuk ilmu. Bila kita kata tahakkuk, bukan sekadar dia boleh hurai. Tidak. Begitulah dikatakan dia oleh musannaf, itulah Imam Sanusi. Pada setengah kitabnya, antaranya kitab Aqidah Wusta. Ini yang paling besar ni. Dia pun kehilangan murid banyak dulu. Terus selesai kita tentang burhan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Wujudnya Allah Taala. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا لَكَانَ حَادِثًا. Artinya, dan ada pun tanda dalil wajib kidam Allah Subhanahu Wa Taala. Kidam dengan maksud sedia, sedia bagi Allah Taala, maka dari kerana bahawasanya ya Allah Taala, jikalau tiada ia sedia, kalau Tuhan itu tidaklah sedia dengan maksud kidam, nescaya adalah ia Tuhan itu baharu. Jadi kalau Tuhan itu tidak kidam, mesti terbawa kepada lawanannya. Kalau Tuhan itu tak kidam, Tuhan itu tidak sedia, nescaya lawanannya itulah ia baharu. Mana boleh kita kata suatu perkara tapi tak baharu, tak qadim, tak boleh. Nah, kata pengarang, dari kerana segala yang mawujud itu tersimpan, artinya terbahagi pada yang 2 perkara, satu qadim dan satu hadis. Jadi setiap-tiap perkara-perkara yang wujud ni 2 saja kategori dia, sama ada qadim ataupun baharu. Yang mana? Kalau alam ini baharu, confirm. Macam mana dengan Tuhan pula? Kalau Tuhan itu baharu, Tuhan itu alam lah. Kerana dia beranjak kepada muhdis yang menjadikan dia, yang membaharukan dia. Maka barang yang tiada qadim hadisah. Kalau Tuhan itu tak qadim, barulah dia. Falaftakiru ila muhadisin.
Artinya maka berkendaklah ia Tuhan kepada yang membaharukan dia. Dari kerana bahawasanya ia tiada sah bahawa ada ia jadi sendirinya. Kalau Tuhan itu baharu tapi Tuhan itu tidak dijadikan oleh sesuatu yang lain, dia menjadikan diri sendiri, ini perkara yang mustahil. Macam mana? Bila dia tidak ada, tiba-tiba dia adakan, berarti pada ketika itu dia bersifat dengan imkan. Boleh menerima ada, boleh menerima tiada. Bila dia dalam keadaan statik, dirinya sendiri itu adalah statik, dia tak akan berubah daripada tiada itu kepada ada, kecuali ada sesuatu yang luaran yang memberatkan timbangan dia. Dengan makna yang lain, Tuhan itu berhajat kepada Tuhan yang lain untuk menjadikan diri dia, mengadakan diri dia. Jadi kata pengarang, tiada sah bahawa ada ia jadi sendirinya. Tak bolehlah jadi sendiri, mesti belajar kepada muhdis. Dia bukan sebagai tarjih bila murajjah, mentarjihkan sesuatu tanpa ada pemberatnya. Tak boleh lah. Fayalzamu daur awit tasassul. Maka lazimlah daur atau tasassul. Artinya maka lazimlah daur atau tasassul, maka daur itu terhenti. Daur ni putar, pimai tangtu. Sama ada satu layer atau dua layer. Satu aras, dua aras, tiga aras. Itu nama daur. Tasasul ni ialah rantaian yang tidak ada penghujung. Kebetulan. Daur macam mana? Telur, ayam. Ayam, telur. Telur, ayam. Ayam, telur. Telur, ayam. Tak, habis tak ada penghujung. Yang mana satu dulu? Tak ada satu dulu. Itu nama sebagai daur. Itu daur. Macam mana contoh daur? Okey, nak minta pinjam beasiswa. Nak pinjam beasiswa, pergi pejabat tabung amanah. Saya nak mintakan beasiswa ni untuk universiti UN contoh. Oh, kamu nak dapatkan beasiswa, kena ada penerimaan daripada UN dulu. Oh, kena minta surat ni, kena dapatkan surat tawaran. Okey, pergi ke UN. Dia kata, oh nak masuk sini. Nak masuk sini, kamu kena ada tawaran beasiswa daripada tabung amanah dulu. Bawakan dia punya pengesahan bahawasanya kamu ditawarkan. Oh, kena dapat tawaran dulu baru dapat masuk UN. Oh, pergi balik tabung amanah. Tabung amanah pendidikan lah contoh. Tabung amanah kita pada tabung amanah ni, UN kata kalau nak minta bawa ni nak masuk UN, kena minta tabung amanah punya kena dapat pemberian beasiswa tabung amanah. Tak boleh, kamu kena minta motor sampai penghujung, tak dapat beasiswa, tak dapat masuk mesti. Itu maksud daur. Pusing. Itu daur namanya. Itu daur satu layer. Layer tambah lagi 3, 4, 5 layer berputar macam roda pula. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D. Itu banyak layer dia. Macam azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله الله دين ودين والصلاة والقائمة سيدنا محمد رسول الله الله والشهادة أن ترى الذي وعلى إنك لا تخلف InsyaAllah kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Segala yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan, kesilapan, kebaikan itu datang daripada diri tinggi. Saya akhirnya bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallallahu ala alihi ajma'in. Allahumma ja'alna min hadha jam'an ma'huma wa tafarruqan wa tafarruqan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ya Allah.